Hai, jumpa lagi masak apa kita? Kali ni saya nak masak nasi ayam. Okey, nasi ayam pantas dan cepat. Okey, ni saya guna 2 ketul whole leg untuk buat sup. Okey, 4 sekawan bawang, halia, bawang putih dan daun bawang. Okey, ni cili dia, cili nasi ayam. Saya pakai cili kering, cili merah tak ada. Cili masak tak ada, saya guna cili kering. Boleh juga, sedap juga. Okey. Okey, ni cili sauce, tomato sauce, bawang putih, bawang, halia, cuka, garam dan gula. Okey, ni beras untuk 4 orang. Beras biasa. Okey, ni untuk masak nasi. Bawang, halia, bawang putih, serbuk kunyit, daun pandan 4 sekawan. Okey, ini sahaja bahan-bahan dia. Bahan-bahan lain saya akan bagi tahu kemudian. Okey, sekarang kita nak masak sup ayam. Okey, ni bahan kisar, halia, bawang putih, bawang. Dan ni 4 sekawan. Okey, kita masuk 4 sekawan. Biar dia garing sekejap. Saya terpaksa rakam suara sebab ada masalah audio. Okey, dah garing. Kita masuk, sekejap lagi kita masuk bahan kisar. Okey, kita masuk bahan kisar. Bawang, halia, bawang putih. Kita tumis sehingga naik bau dan sedikit garing. Lain sikit kalau rakam kan? Okey, waktu saya buat ni hujan lebat. Ni hujan lebat. Lebat sangat. Pukul 4 petang. Biasalah kan musim tengkujuh. Alhamdulillah. Hujan tu rezeki. Okey, dah garing, kita letak ayam. 2 ketul ayam. Whole leg. Masuk ayam. Jadi kita letak air untuk kuah dia. Okey, masuk air untuk kuah. Suka hati nak kuah banyak mana. Sekejap lagi kita angkat air ni sikit untuk masak nasi. Sebab kita nak rasa ayam tu. Sebab nak tumis, tak ada bahagian ayam untuk tumis nasi. Okey, kita masuk sos tiram secukupnya. Kita masuk kicap cair. Okey, kicap cair pun secukupnya. Macam biasalah, garam, gula, perasa. Agak-agak lah. Okey, dah menggelegak. Kita nak alih ke ayam tu, alih ke belakang pula. Mercik air. Okey. Lagi dia menggelegak, kita nak alih dapur lagi satu sup ni. Biar dia ayam tu dia mereneh sikit. Tapi sekejap je nak merenehkan ayam tu supaya dia masak kat dalam. Okey. Okey, kita alih ayam. Sudu tu panas. Terus termasuk kat dalam tu. Panas betul sudu tu.
Okay, kita alih dapur. Okay, ni bahan untuk masak nasi. Bawang putih, halia, bawang. Sedikit kunyit serbuk, setengah sudu teh. Okay, 4 sekawan dan daun pandan. Okay, kita masuk dulu 4 sekawan. Ni untuk masak nasi ya. Okay, bahan kisar. Ni nasi kita pergi cuci dulu. Sementara kita nak tumis ni untuk masak nasi. Okay, kita masuk bahan kisar. Halia, bawang putih, bawang. Terpulang anda nak letak apa. Kadang-kadang ada orang letak serai, macam-macam orang letak. Okay, ni daun pandan. Saya letak daun pandan. Okay, biarkan dia garing dan naik bau tumisan tu. Sebelum kita letak serbuk kunyit setengah sudu teh atau warna yang kita hendak. Jangan banyak sangat, nanti dia terlampau kuning. Ni pun saya terlebih kuning ni. Lama pula kat sini kan. Itulah nak potong tak boleh pula, susah nak potong. Sebab dia rekod direct, tak non-stop. Sebab saya pause je. Jadi nak potong tu susah. Kecuali kita stop record. Minta maaf ya. Okay, masuk serbuk kunyit setengah sudu teh. Agak-agak, jangan banyak. Nanti terlampau kuning. Okay, waktu ni saya masuk cube ayam. Sebab selalu kalau kita tumis ni, kita mesti letak kaki ayam, kulit ayam. Tapi bahagian tu tak ada. Sebab saya beli whole leg. Jadi untuk rasa nasi tu, rasa kita guna cube ayam sikit. Waktu ni pun terlama, lupa nak tutup rekod. Sebab rakam ni, waktu ni suara tersekat-sekat. Jadi saya buat rekod lah suara. Tu saya ada tulis maaf ada gangguan audio. Waktu ni ada macam tersekat-sekat, tak cantik. Lagipun hujan punya kuat, latar belakang tu bunyi hujan. Okay, ni beras saya dah cuci. Sekejap lagi kita letak kat dalam beras ni ya. Kita kacau lagi. Lagi garing, lagi sedap. Okay, kita masuk kat dalam nasi. Masuk kat dalam nasi ni. Beras yang dah dicuci. Masuk kat situ. Ni untuk sediakan nasi ayam. Okay. Bahan-bahan yang tumis tadi letak kat atas beras yang dicuci. Okay. Kita letak kuah sup kat dalam kuali tu untuk ambil bahan-bahan yang lebih tu. Jadi kita masuk kat dalam beras ni. Nampak asap. Okay, jadi kita tuang dalam ni. Lepas tu ni kuah sup ayam saya masukkan, ambil bahan-bahan yang garing dekat kuali tu untuk masukkan kat dalam beras ni dengan bahan tumisan tu. Okey. Jadi tambah air sikit. Untuk yang biasa kita masak guna jari tu. Tambah air biasa. Agak-agak je.
Tak perlu lagi letak garam. Sebab tadi masa kita tumis bawang putih, bawang halia tadi tu, kita dah letak garam. Okay, terus letak kat atas rice cooker je. Kita masak nasi. Okay, sekejap lagi kita tengok kejadian dia. Tutup pun kotor. Okay, sekarang kita nak buat kuah cili. Kuah cili nasi ayam. Guna cili kering. Ni kita kisar halus ni semua. Bawang, bawang putih, halia, cili kering. Kisar halus. Okay, dah kisar halus. Kita tak perlu tumis. Kalau ada siapa yang nak tumis, boleh tumis. Saya terus masuk je. Rebus. Okay, rebus hingga masak. Tanpa minyak. Okay, tak perlu minyak. Kita rebus je dulu. Itu tambah air. Bila cili tu dah masak sikit, kita boleh letak cili sos, tomato sos. Tambah air. Tak apa kalau banyak, nanti kita boleh simpan. Kita boleh buat cucuk kodok, cucuk udang, bakwan, popiah, tahu sumbat, semua boleh pakai cili kuah ni. Okay, sup dah masak. Kita angkat ayam untuk perap dengan kicap cair, kicap manis, sedikit garam, gula dan perasa. Okay, sup tu sekejap lagi kita letak daun bawang. Okay, ni kita potong daun bawang. Tak pakai landasan pun, terus potong dia daun bawang. Sekejap lagi makan nasi ayam, kita makan dengan sup panas ni. Okay, sup dah masak. Okay, ni ayam kita nak perap dengan, sekejap kita tengok dengan apa. Okay, ni ayam kita letak kicap manis. Ni perap ayam ayam yang rebus tadi. Kicap manis, kicap cair. Sekejap lagi kita letak garam, gula, perasa. Terpulang nak letak apa. Dah siap. Sos tiram pun boleh letak. Okay, sekejap kita goreng. Okay, kita tengok cili kita. Okay, cili dah masak. Sekejap kita letak cili sos dengan tomato sos. Letak garam, gula lebih sikit, perasa, dan gula. Okay, kita letak cili sos. Ini tomato sos. Kita letak tomato sos. Okay, kita letak cili sos. Kejap lagi nak angkat, kita letak cuka. Kalau siapa yang tak boleh makan cuka, boleh letak asam limau. Boleh saja, terpulang pada anda. Sebab setengah orang dia tak tahan dengan cuka, perut dia. Okay, kita tengok nasi. Nasi tengah mengelegak. Sekejap lagi masak lah tu. Okay, kita letak cuka. Kira macam ni kuah cucuk udang.
Setengah orang dia tak bubuh bawang dengan bawang putih, dia letak halia je. Saya ikut style bonda saya. Dia buat nasi ayam macam ni. Okay. Kuah cili nasi ayam dah masak. Kita nak goreng ayam pula. Okay, jom goreng ayam. Goreng ayam. Saya dah letak dah garam, gula, perasa. Sedikit gula. Okay. Sikit gula. Kicap manis. Kicap cair. Tak sedap kan, tak ada bunyi. Tapi sayang sebab dia ada bunyi tersekat. So dengan ni saya rakam suara untuk cakap. Okay, jom kita tengok nasi. Nasi dah masak. Nasi agak lembut sebab memang permintaan bonda saya, dia nak makan nasi lembut. Dia tak suka nasi yang macam kukus tu, macam keras. Dia tak nak, dia nak lembut. Dia dah cakap macam tu, kita kena buat. Tak apa, ni dah kita dah karis-karis ni, kita tutup. Sekejap lagi dia keras lagi sikit. Dalam 10 minit. Okay, jom kita tengok ayam. Kita balik ayam. Okay, tu ayam. Ayam ni sekejap pun dah masak sebab kita dah rebus tadi. Tu dia ayam. Bolehlah makan 4 orang. Ayam dah masak. Sup dah masak. Nasi pun dah masak. Kuah timun. Okey, ni saya buat kicap. Kicap pakai kicap cair. Lepas tu letak minyak bijan. Ni kicap cair. Boleh letak gula. Ni saya letak minyak bijan. Letak gula sikit dengan perasa. Atau tambah kuah sup sikit dekat kicap cair tu. Okey, ni saya dah tapa tadi 10 minit. Dia dah sikit kering. Okey, jom kita tengok. Tak plating pun, saya ambil gambar je. Okey, jom kita tengok kejadian dia. Okey, ni kejadian dia. Dah siap dah. Boleh makan dengan keluarga. Okey, selamat mencuba resipi daripada Masak Apa Kita #Mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen, kita komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.